untuk Golba. Halo, Assalamualaikum. Ni Muhammad Yadi ke? Okay, awak adalah pemenang daripada kawanku restoran Tom Yam. Awak kat mana? Okey. Kalau boleh datang ke kedai boleh? Okey, tahniah tahniah. Kita nak melekat lah. Okey. Bismillah. Okey, untuk Golba pemenang kedua Nur Azizah. Nur Azizah ke sana? Abang kat sini, abang nak bagi emas Golba. Rumah dari mana? Okey, orang Pantai Dalam. Datang terus tuntut hadiah ni. Abang tunggu tau. Untuk pemenang Y16. Kunci dah ada. Minyak pun dah pula. Kunci pertama dan kunci yang kedua Masuk dalam. Okey, duduk diam-diam, duduk diam-diam. Adik pilih. Kejap. Dua pemenang Hadiah utama. Adik kocak-kocak lagi. Kocak. Macam ni. Buat kocak-kocak. Wah, si anak ni. Kocak-kocak mandi ke dia? Okey, bismillah. Cepat. Okey, untuk hadiah utama 39. Nama dia Dennis. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okey, pernah datang makan kat sini? Pernah. Apa yang abang makan? Solek. Awak tahu tak awak menang apa? Menang apa? Awak ada awak lalu sebelah colek tu, apa yang awak nampak? Motor tepi air. Awak ambil motor lah. Awak ambil motor lah. Awak jangan ambil betul lah. Dah ada orang punya. Oh ya ke? Awak dapat motor. Tahu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Hadiah kedua untuk Y16 Kocak. Lagi. Untuk kita punya pesta soleh. Dah. Okey, terima kasih. Adik boleh keluar. Amir Nazmi. Amir Nazmi ke? Ya saya. Amir tu tak daripada mana ni? Tahu daripada kawan tu Tom Yam. Tahniah lah Amir pemenang yang kedua. Dekat tak dengan kawan guru restoran Tom Yam? Dekat jalan Kelang Lama. Alhamdulillah. Amir jangan tunggu lama-lama. Basuh muka, ambil air semayang, naik motor perlahan-lahan, datang sini. Buat kawan seorang lagi. Amir memenangi motor Yamaha Y16. Alhamdulillah. Terima kasih. Tahniah Amir. Saya ucapkan ribuan terima kasih. So jangan lupa support kawanku Tom Yam. Ingat perut lapar, ingat kawanku Tom Yam. InsyaAllah doakan kami. I love you all.